Datuk Seri Hamzah Zainuddin masih memegang jawatan Timbalan Presiden Bersatu setakat ini berdasarkan kehadiran beberapa wakil rakyat dalam pertemuan bersama Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin malam tadi. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Siputih Ashraf Mustaqim Badrul Munir memaklumkan bahawa tiada sebarang keputusan pemecatan dibuat terhadap Hamzah ketika ditemui di luar kediaman Muhyiddin di Bukit Damansara. Lebih 30 wakil rakyat dan pimpinan kanan bersatu hadir dalam pertemuan itu, termasuk Setiausaha Agung Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta Naib Presiden Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan Datuk Dr. Razi Jidin, manakala kumpulan yang dikaitkan dengan Hamzah tidak menghadirinya. Sumber parti memaklumkan pertemuan tersebut berkait dengan laporan bahawa Hamzah dipanggil lembaga disiplin susulan dakwaan insiden kekecewaan Perhimpunan Agung Tahunan dan serangan terhadap Muhyiddin dengan tindakan lanjut dijangka diambil terhadap mereka yang tidak hadir. Kos pengurusan penyakit tidak berjangkit negara kini mencecah RM64.3 bilion setahun, melebihi keseluruhan peruntukan Kementerian Kesihatan sebanyak RM46.52 bilion bagi tahun ini. Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad menegaskan Malaysia perlu beralih daripada pendekatan rawatan semata-mata kepada strategi pencegahan dan pemerkasaan rakyat bagi membendung peningkatan penyakit kronik. Beliau memaklumkan sebanyak 2,847 kes baharu diabetes direkodkan di Hulu Langat dalam tempoh 2 tahun dengan peningkatan kumulatif sekitar 10.2% berdasarkan ucapan pada Majlis Perasmian dan Hari Terbuka Wellness Hub Hulu Langat di Bandar Seri Putra. Zulkifli menjelaskan sehingga kini lebih 2 juta individu memanfaatkan perkhidmatan Wellness Hub dengan 38 cawangan beroperasi di seluruh negara termasuk 5 fasiliti baharu pada tahun ini. Bersatu Bahagian Raub meluluskan beberapa usul termasuk menggesa Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai Presiden Bersatu serta mencadangkan pemecatan beberapa pimpinan tertinggi parti. Ketua Bahagian Bersatu Raub Muhammad Fakhrul Nizam Ibrahim memaklumkan keputusan sebulat suara itu dicapai dalam 2 mesyuarat khas bahagian yang dihadiri 20 daripada 25 ahli jawatankuasa pada 1 November 2025 dan 31 Januari 2026. Beliau menjelaskan gesaan terhadap Muhyiddin dibuat sesulan dakwaan kegagalan memulihkan keharmonian parti selain penglibatan Presiden itu dalam kes Jana Wibawa dan isu lain yang didakwa mencemarkan imej Bersatu. Usul pemecatan turut melibatkan Datuk Seri Azmin Ali atas dakwaan isu moral, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkaitan konflik kepentingan serta Tun Faisal Ismail Aziz yang didakwa mewujudkan perpecahan sehingga menyebabkan hilang kepercayaan dan kesetiaan terhadap kepimpinan parti.